percubaan yang pemeriksaan akhir kepada semester ini, maka pihak Kajian Awal Mahasiswa Alumni dengan usaha bersama dengan Pusat Islam UTM dan seterusnya dibantu oleh rakan khidmat dan juga tidak ketinggalan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia. Jadi pada malam ini saya merasa sangat gembira sekali melihat kehadiran para mahasiswa dan juga mahasiswa sekalian pada malam ini, malam yang penuh bermakna untuk kita sama-sama berdayakan majlis yang telah kita khususkan tidak lain adalah bukan untuk sama-sama berdoa Allah SWT. Mudah-mudahan segala usaha kita yang telah kita curahkan selama ini akan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah juga saya ingin berkongsi dengan para mahasiswa dan juga mahasiswi sekalian 3 perkara utama dalam masa yang terdekat ini. Kerana sebentar lagi kita akan solat Isya, maka saya ambil kesempatan dalam 15 minit ini untuk berkongsi mengenai 3 perkara yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali ialah kita sewajarnya sebagai mahasiswa dan juga semua sekali yang hadir pada malam ini sudah pastilah pertama sekali kita merasa syukur kerana kita diberikan oleh Allah SWT ruang bukan hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, bahkan berada di sebuah universiti, sebuah menara banding yang merupakan sebuah universiti yang bernama bukan hanya bersada kebangsaan tetapi juga telah mengukir nama di peringkat antarabangsa. Jadi kita sewajarnya merasa berbangga kerana kita merupakan insan yang terpilih, yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu di Universiti Teknologi Malaysia ini. Jadi sudah pasti kita akan merasa bersyukur, dan dengan berkat syukur itu juga sewajarnya kita melihat kembali peranan kita sebagai seorang mahasiswa. Sesungguhnya keadaan kita di negara kali ini sudah pastilah pada pandangan saya diiringi oleh 1000 doa oleh kedua ibu dan bapa, iaitu tidak lain dan tidak bukan melihat anak-anak mereka ini bukan hanya memegang sebuah ijazah tetapi menjadi seorang warga yang berjaya, bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga akhirnya dapat memberikan sumbangan dan khidmat bakti kepada masyarakat sekitar. Jadi justru itu, marilah sama-sama kita bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati selama ini, dan kita jangan lupa bukan sekadar kita bersyukur, tetapi kita jangan juga berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan segala usaha yang telah kita jalankan selama ini akan diberkati oleh Allah SWT. Jadi pemeriksaan akan hampir tidak berapa waktu lagi,
tempat kita menuntut ilmu, mencari kebenaran, dan bukan hanya mencari kebenaran, tetapi kita juga dikelilingi oleh para masyarakat dan profesor yang tidak lain dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi adalah rugi sekali kalau selama kita berada di universiti ini 3,5 tahun atau 4 tahun kita tidak berebut keluar yang telah tentang kuasa. Jadi saya harap adik-adik sekalian, kalau ada yang tinggal lagi 6 bulan, ada yang tinggal lagi 2 minggu, jangan lepaskan ya. Dapatkan seberapa banyak yang pengetahuan yang boleh, di samping juga kita perkasakan aspek kita dari segi dalam konteks falsafah pendidikan negara, iaitu seiring dengan yang dikatakan falsafah pendidikan negara ke arah jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi kita nak keluarkan daripada kuliah ini bukan hanya menjadi seorang mahasiswa yang semata-mata keluar dengan sebuah ijazah, tapi harapan universiti kita ini adalah melahirkan mahasiswa yang dikatakan holistik sifatnya, baik adabnya, baik filosofinya, baik personalitinya, hebat otaknya. Itulah dikatakan keluaran daripada Universiti Teknologi Malaysia. Jadi saya yakin sekali adik-adik yang hadir pada malam ini akan menjadi hubungan yang dikatakan hubungan yang dapat mencemerlangkan diri kita, dapat memberikan sumbangan kepada keluarga dan juga masyarakat. Saya yakin dalam kita melakukan salat hajat sebentar tadi sudah pasti dalam kita diselipkan doa kepada kedua. Jadi saya juga berharap kalau kita berdoakan kedua kita doakan supaya kedua kita dapat melihat kejayaan kita sendiri. Kalau 4 tahun yang lepas, ibu dan bapa kita menghantar kita ke negara ini, marilah sama-sama selepas itu kita tamat dengan memberikan hadiah terkait kepada ibu dan bapa kita semasa majlis convocation kita nanti. Jadi saya berdoa mudah-mudahan adik-adik kita sekalian terus menumpukan perhatian, berikan usaha, dan insyaAllah diikuti dengan doa, satu senjata yang sangat berharga, senjata yang sebenarnya sangat mustajab kepada orang Islam khususnya. Faktor yang kedua, atau perkara yang kedua saya nak kongsikan tadi, saya katakan tadi kita bersyukur, konsep syukur ini sangat penting. Dan yang kedua, adik-adik sekalian, ialah dalam konteks dikatakan transformasi. Jadi sudah pasti kalau kita lihat sejak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, UTM telah melonjak yang begitu jauh. Kita dapat merasakan bahawa UTM sedang bergerak dengan begitu pantas. Justru dengan itu juga kita nak supaya tenaga dan juga jiwa raga orang muda ini akan seiring dengan pembangunan alumni universiti kita ini menjadi sebuah universiti yang bukan hanya hebat di negara kita ini, tetapi juga menjadi sebuah universiti yang letaknya antara 50 buah universiti yang ternama. Satu pandangan yang jauh, satu cerita yang besar, tapi saya yakin boleh dilaksanakan kalau kita bersama-sama. Saya katakan awal tadi, tetap bersama-sama satu permulaan. Tetap bersama dalam bukan satu. Bergerak bersama-sama dengan arus kemajuan universiti bukan satu. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian kita sama-sama melihat ke arah transformasi, iaitu menjadikan kita universiti kita sebuah universiti yang hebat, seterusnya sekali di peringkat bangsa. Transformasi juga bermaksud kita
bergerak bersama-sama sebagai sebuah pasukan. Dan seterusnya, faktor yang ketiga yang bisa dikongsikan pada malam ini, sebenarnya kita jayakan sahabat kita ini adalah melihat pada aspek politik dalam diri kita. Mudah-mudahan saya doakan semoga kita akan menjadi bukan hanya seorang insan yang hebat di segi akademiknya, tapi dari insan yang hebat politiknya dalam segala aspek, segala segi yang telah kita selesaikan. Mudah-mudahan kita berada di institusi ini, kita bisa sentiasa melihat bahawa gerak politik, gerak menjadikan kehidupan kita ini satu kehidupan yang dihidangkan pada satu kehidupan yang dihargai oleh semua masyarakat dalam negara kita. Kalau kita lihat dalam konteks politiknya tadi, tidak lain dikatakan faktor yang penting yang perlu dipunyai adalah mempunyai satu sikap, iaitu disiplin diri yang benar. Kalau kita gabungkan perkataan disiplin itu sendiri dalam bahasa Inggeris, kalau ada jumlahnya disiplin itu, berapa agaknya nilai? Kalau kita jumlahkan disiplin itu, kalau kita convertkan B kepada angka, sampailah kepada bunyi, jumlahnya kepada kira nanti adalah 100. Disiplin itu sendiri membawa maksud 100 nilai. Jadi marilah sama-sama mudah-mudahan kita gerak ke arah tersebut dan kita menjadi seorang insan berjaya, dan seterusnya jadi seorang insan menjadi model kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi bagi ini perkara yang ingin saya sampaikan sebenarnya pada pada malam ini, dan insyaAllah pejabat dan mahasiswa dan alumni akan sentiasa memberikan sokongan kepada aktiviti-aktiviti yang membawa kepada pembangunan dan juga kesemangat mahasiswa. Sekiranya kita ada program-program lain yang boleh membawa kepada cetusan kita yang hebat, pembangunan diri yang hebat, insyaAllah pejabat dewan mahasiswa sentiasa bersama dengan semua pihak kita ini supaya kita dapat menjayakan agenda pembangunan mahasiswa kita ini, dan ini selaras dengan plan transformasi pembangunan mahasiswa yang telah pun kita lancarkan sejak 2009 yang lalu oleh Dewan Pimpinan. Jadi marilah sama-sama bergerak ke arah tersebut dan kita dayakan segala agenda membawa kebaikan kepada kita. Dan juga dalam usaha kita menuju ke arah tersebut, kita juga sewajarnya sebagai seorang mahasiswa perlulah sentiasa menjaga juga imej dan juga diri kita sendiri. Imej diri dan juga imej universiti kita. Kita berharap usaha yang kita buat selama ini oleh pihak pengusaha universiti, denganlah kita cemari dengan usaha-usaha lain yang akan membawa universiti kita ini belakang. Kerana pada pandangan saya, seorang mahasiswa yang hebat, seorang mahasiswa yang intelektual, seorang mahasiswa yang berpendidikan akan sentiasa melihat bahawa nama baik universitinya akan sentiasa dijaga dan menjadi seorang mahasiswa yang berpendidikan. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama menuju ke arah yang telah kita tetapkan. Jadi dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan syabas, terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada umat Islam atas sokongan yang diberikan oleh Kepala Negara dan Negara khususnya dalam menjayakan program kita pada hari ini, dan mudah-mudahan saya nampak banyak lagi program yang dapat akan disusulkan selepas ini, khususnya dalam usaha kita menyambut bulan Ramadan. Dan marilah panjang-panjangkan, kita ajak kawan-kawan yang lain, sama-sama kita menyuarakan masjid kita ini, seterusnya sama-sama kita menjadi satu jemaah bergerak seiring seharuan dalam menjayakan agenda pembangunan universiti kita. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan EMA yang dipimpin oleh Tuan Hasman, rakan-rakan yang lain, dan juga Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Indonesia. Mudah-mudahan usaha yang anda sumbangkan
bendahara